Match Negeri Sembilan bertemu dengan Selangor. Ini match highlight dalam pusingan suku akhir. Dah ada VAR pun, referee still buat keputusan kontroversi. First leg pada minit ke-76, gol Krigo Moraes dibatalkan oleh VAR sebab kena tangan. Kim Panggun punya protes mengamuk sampai referee bagi dia yellow card. Hujung match di injury time, Selangor dapat penalti, Krigo Moraes score gol tu, so match berkesudahan dengan keputusan tipis. Selangor menang 1-0. Second leg, Selangor terus agresif, bunuh terus semangat player-player Negeri Sembilan dengan gol awal daripada Miki seawal minit kedua. Selangor terus membelah pertahanan Negeri Sembilan yang mula dengan 4 pertahanan dan tukar kepada 3+2 pertahanan. End up 5 gol Selangor berjaya jaringkan. Negeri Sembilan skor gol sagu hati daripada penalti. Memang patutlah fans Negeri Sembilan persoalkan taktikal coach Nizam Jamil. Sekarang ni kesudahannya, Coach Nizam Jamil sedar diri dia telah meletakkan jawatan. Selangor ni lepas Kim Panggun take over memang lain macam.